Korang percaya tak kalau aku katakan aku terbuat benda pelik dalam tandas sehingga membuatkan aku takut? Mungkin bagi korang ni mengarut, tapi percayalah, benda ni memang betul. Jadi, mari aku ceritakan kisah pelik yang terjadi dalam tandas. Masa aku dah jenam, aku pun dah pergi ke rumah kawan ayah aku. Masa tu aku dah pakai tandas. Jadi, aku lock pintu supaya orang tak nampak aku punya masa depan. Lepas dah buangkan hajat yang aku tak perlu tunjuk pun, aku dah buka pintu. Apa sebab tak boleh buka ni? Aku try buka banyak kali, tapi tak boleh. Aku try jerit, diorang tak dengar. Jadi, aku terpaksa cari jalan lain. Hah? Enemy kat situ? Aku dengar suara tadi. Burung kakak muda kot. Disebabkan tiada pilihan lain, aku terpaksa keluar ikut tingkap. Tangan aku tergoreh dekat tingkap tu sampai dia tak luka. Tapi dia berkopik sikit lah. Tapi yang peliknya guys, kawan ayah aku tu, dia boleh buka pintu tu tanpa perlukan kunci. Aku dah pelik. Macam mana dia boleh buka sedangkan aku tak boleh buka? Aku punyalah kuat nak tarik. Memang tak boleh buka. Rasanya tadi dengar suara kat dalam ni. Mungkin bocah mana nak ngintai orang, tapi bukannya ada orang. Cerita kedua ni berlaku dekat mall. Masa tu, aku nak pergi tandas nak buang air kecil. Yelah, takkan nak melukis pula. Lepas aku dah buang, aku pun flush lah tandas tu. Tapi masalahnya, air tu tak berhenti-henti keluar. Aku fikir memang macam ni kot. Sebab kan ada beberapa tempat yang flush dia lama sikit. Tapi masalahnya, flush ni lama sangat. Aku fikir, asal lama sangat ni? Aku tengok butang tu rupanya dia stuck. Masa tu aku dah start cuak. Yelah, siapa je tak cuak? Kalau nanti aku pula yang nak kena menjawab. Aku try tekan banyak kali dah akhirnya berjaya juga. Nasib baiklah masa aku keluar tu tak ada orang tanya. Kalau orang tanya, habislah aku. Nasib baiklah air tu berhenti. Abang ada dengar tak bunyi air flush tu lama? Oh, tak ada je. Kenapa? Tadi saya basuh tangan terdengar bunyi air flush tapi tak berhenti abang ke tu? Tak ada lah. Adik salah dengar tu. Tapi kenapa tadi saya dengar suara abang dari bilik air yang flush dia tak berhenti tu?